Apa, okay, kau cakap daripada kecil kau nak jadi penyanyi kan? Okay. Apa bila masa yang kau rasa macam aku memang nak jadi penyanyi? Ada tak apa-apa yang jadi, contoh kau tengok M. Nasir perform, power gila dia ni, aku nak jadi penyanyi. Ada tak momen tu? Ada satu momen tu di bilik kelab Inggeris Kolej Melayu Kuala Kangsar. Masa kolek tu. Ketika tu aku rasa aku berusia 14 tahun. Dan di bahagian belakang bilik kelab Inggeris Kolej Melayu Kuala Kangsar ni dia ada rak buku. Okay. Di rak buku di penjuru belah kiri paling bawah ada tersusun buku majalah Kolej Melayu Kuala Kangsar untuk setiap tahun. Yang aku ingat aku nampak 91, 92, 93, 94, 95 ada dekat situ pada ketika itu. Okay. Dan aku telah cuba belik sebab aku suka satu benda pasal sekolah ni. Setiap tahun kita ada magazine tau. Collect magazine lah. Magazine sekolah. Dan yang mengelolai magazine ni adalah barisan Form 5. Sendiri. Dia bukannya daripada cikgu. Kita sendiri yang edit. Kita sendiri yang letak apa nak letak. Nak design buku tu macam mana. Cover dia macam mana. So dia melambangkan editorial board untuk batch tu lah. So benda tu gempak lah. Dan aku saja tengok sampai di college magazine tahun 94. Belek baca-baca sampai kelas form 5 kan. Sampai kelas form 5 aku tengok 5 Science 4 Khairul Rizwan Lock. Lock. Betul lah. Lock. Dia pernah collect MCKK juga. Tak silap aku lah. Betul lah kelas dia tu kan. Nampak muka dia macam ni betul ni. Betul lah. Orang cakap Butterfingers Lock tu sekolah ni kan. So macam kalau Lock boleh buat, InsyaAllah aku boleh buat kan. Sekolah ni juga kan. Maknanya kita dah masuk sekolah ni ingatkan jadi orang korporat ke. Jadi kerja dalam bidang sains dan teknologi kan. Tapi aliran sains tu memang ada kan. Dan memang kita ambil science stream lah. Aku ambil science stream. Sebab tu kita boleh masuk sekolah tu. Kan dulu kan ada aliran agama, aliran sains kan. Masa aku dah janam, aku ingat lagi. Kenapa ada sains, ada agama je kan? Okay. Kalau aku nak buat art macam ni masa tu kan, fikir kan, kita hari-hari duk pukul kompang masa dah janam kan. Aku kompang berfarmasi, mewakili daerah Dungun. Kompang berfarmasi weh. So jiwa tu seni. Dan kompang adalah instrumen pertama aku. So kenapa tak ada art tapi science stream. Sebab kan pandai, science stream. Macam tu je. Abang dah ambil ni, abang dah ambil agama, abang ambil sains. Macam tu kan. Parents sama letak macam tu. Okey lah sains. Sebab ya semua skor study macam pandai kan. Boleh ni ambil sains. So ambil sains. So bila dekat collect tu, majalah tadi tu, tengok ada Lock. Terus aku macam research lah. Cari balik kan. Buka balik apa semua, cari maklumat-maklumat di internet. Pergi CC cari. Tengok form 3 tu dah boleh buka MySpace apa semua kan. Tengok Butterfingers punya profile MySpace. Dekat sudut bio dia, about tu kan, dia ada cerita tau. Cerita yang dari mana Lock ni sekolah di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Dia pergi jamming dekat sekian-sekian studio. Aku pergi Studio tu? Aku jamming kat situ Zaiam. Dah tak ada lah sekarang. Last time aku pergi Kuala Kangsar. So aku akan once in a while aku pergi visit di Kolej Kuala Kangsar. Kita akan balik tengok balik Kuala, perkena cendol laksa kan, makan pau dekat satu kedai Cina ni. Dan menikmati balik suasana zaman kita belajar kat situ kan. So setiap kali tu juga aku macam teringat benda ni lah. Tapi Zaiam dah tak ada. Tapi pucuk pangkal dia, dari situlah aku percaya yang mungkin aku pun boleh jadi seorang pemuzik.